Aku hujung minggu ni aku pergi Sabah Mat. 2 hari tak ada kat kedai. Tu hang kena order daging Mat. Oh, saya kena order. Hang kena order. Hang kena pergi beli Mat. Daging. Boleh tak masalah daging ya kan. Okey, tak apa, nanti saya beli daging. Wei, hang tahu ke daging apa yang nak kena beli tu? Kalau daging lembu ni, rebau, kambing macam tu lah. Daging burger ni banyak part ni Mat. Hang tahu ke part yang mana? Kepala boleh, kepala. Walah, tak pernah dibuat orang buat daging kepala. Lepas tu saya nak cakap apa kat pakcik tu, nak bagi mana saya nak cakap apa? Zai dia cakap ekor, dia bagi ekor. Zai tak marah. Memang hang kena beduk Mat. Ke daging tu hang order lah daging top side. Asalnya daging ni kalau buat burger, dia tak ada banyak urat, lemak pun tak banyak. Okey. Lepas tu daging dia punya pejar, dia punya bind dalam daging tu mantap. Jadi dia mudah lah untuk customer kita makan burger yang berkualiti ni melalui daging yang kita pilih tadi tu. Jadi kalau hang beduk ekor ke kaki ke, silap-silap hang balik kena bantai Mat. Orang buat sup ekor ada lah Mat. Okey, tak apa. Tak usah Tak usah Tapi bagi RM1 ni. nanti transfer.